Ada orang cakap boleh selit semen dekat bawah. Boleh macam itu. Tapi kalau owner dia setuju atau dia rasa macam itu, okey, boleh lah. Kita kena fikir, kalau dia sudah lari banyak, kita selit semen dekat bawah. Okey, dia nampak satu ham. Ham ini dia akan halang air masuk rumah. Tetapi kalau air daripada rumah, macam mana dia nak keluar? Ini kita kena fikir. Air takung dekat sana, siapa nak settle? You suruh you datang sini kasi keluarkan air dia hari-hari. Atau bila hujan you datang bila rumah lah. Macam itu ke? Dan ada juga macam kes ini. Tengok ini silit semen. Ini lari dah banyak. Terpaksa kena buat macam ini. Tapi bila dia nak masuk kereta, selalu sampai ham ini, tayar dia terguling-guling. Tak boleh naik. Selit semen macam ini boleh. Customer memang macam itu. Kalau cakap sama dia, terpaksa lah kena buat macam ini, dia memang okey je. Sebab dia belum nampak. Dia pun tak faham akan jadi macam mana hasil kerja dia. Bila kita dah start kerja, dia dah nampak, dia cakap, ni macam mana boleh? Macam mana? Atau cakap sama dia, you cakap boleh ni. Boleh ke macam ni? Customer memang dia orang tak faham. Dia cuma tahu saja, saya nak gunakan gate ni, you cakap macam mana? Sebab you yang expert. House owner ni, dia tak boleh visualize. Okay, so as expert, kita kena bagi dia choices. So dia tahu apa pilihan yang dia ada. Kita kena bagi expert advice. Bukan saja kena buat macam itulah. Dia bukan satu cara saja. Dia memang ada banyak cara. Okay, kalau dia terima macam ni dan dia sudah faham, dia terima, okey lah, dia pilih. Tapi kalau dia dalam ini, bila dia dah siap kerja ni, dia nak nampak, ini tak boleh. Macam mana? Siapa nak tanggung kan? Sebab you yang expert. Kalau nak buat bagi satu pilihan saja, nak buat saja macam ni, tak payahlah buat.